muda, cari lama. Aku dah reda pangga, pusing tak nak tanya. Aku kuat tanpa drama. Dulu sakit, sekarang lega, cerita lama. Aku dah reda pangga, pusing tak nak tanya. Aku kuat tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang berusaha Tuan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Pendidikan sebagai Pemangkin Mobiliti Sosial dalam kalangan komuniti bandar dan luar bandar. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu izinkan saya mendefinisikan kata kunci yang terdapat dalam tajuk syarahan saya pada pagi ini. Mobiliti sosial merujuk kepada proses perubahan kedudukan seseorang atau sesuatu kumpulan dalam struktur sosial masyarakat, sama ada naik atau turun dari segi status sosial dan ekonomi. Proses ini boleh berlaku antara generasi atau dalam tempoh kehidupan individu itu sendiri. Mobiliti sosial adalah penting kerana ia memberi peluang kepada seseorang untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Antara faktor paling utama yang mempengaruhi mobiliti sosial ialah pendidikan. Pendidikan membuka pintu kepada ilmu pengetahuan, kemahiran dan kelayakan yang membolehkan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi serta gaya hidup yang lebih selesa. Namun begitu, adakah semua lapisan masyarakat mempunyai peluang pendidikan yang sama? Di sinilah timbul isu ketidakseimbangan antara komuniti bandar dan luar bandar. Hadirin yang budiman, pertama sekali mari kita lihat keadaan di kawasan bandar. Pelajar di bandar biasanya mempunyai akses yang lebih baik kepada kemudahan pendidikan seperti sekolah berprestasi tinggi, guru pakar, internet, pusat tuition dan pelbagai aktiviti kokurikulum yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. Kesemua ini membantu mereka untuk mencapai keputusan cemerlang dan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahawa pelajar bandar lebih ramai yang mendapat tempat di universiti awam berbanding pelajar luar bandar. Ini memberikan mereka peluang pekerjaan yang lebih baik dan sekaligus membantu meningkatkan mobiliti sosial mereka dan keluarga. Namun berbeza pula keadaannya di kawasan luar bandar. Di kawasan luar bandar, kemudahan pendidikan masih kurang lengkap. Ada sekolah yang kekurangan guru terlatih, tiada kemudahan teknologi atau jarak sekolah yang jauh dari rumah pelajar. Ramai pelajar terpaksa berulang alik jauh atau meninggalkan sekolah lebih awal untuk membantu keluarga mencari rezeki. Ini memberi kesan negatif terhadap pencapaian akademik mereka dan seterusnya menyukarkan proses mobiliti sosial. Hadirin sekalian, walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga kisah kejayaan daripada komuniti luar bandar yang berjaya mengubah nasib mereka melalui pendidikan. Kita ambil contoh pelajar dari Sabah atau Sarawak yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara meskipun menghadapi pelbagai kekangan. Ini membuktikan bahawa pendidikan tetap mampu menjadi pemangkin mobiliti sosial walaupun cabarannya berbeza. Oleh itu, kerajaan dan masyarakat perlu memainkan peranan penting untuk mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Antaranya termasuklah menambah baik infrastruktur sekolah di luar bandar, menyediakan akses internet dan peralatan digital secara percuma, menghantar lebih ramai guru pakar ke kawasan pedalaman dan menawarkan beasiswa khas kepada pelajar luar bandar. Hadirin yang saya hormati, ayuh kita bayangkan seorang anak di pedalaman yang berjalan berjam-jam merentasi jalan berlumpur hanya untuk sampai ke sekolah. Dia mungkin tidak mempunyai internet, tidak ada guru pakar, tetapi dia membawa harapan yang besar. Harapan untuk mengubah nasib keluarga. Harapan untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Inilah kekuatan pendidikan. Ia bukan sekadar sijil atau grade, tetapi satu cahaya yang mampu menembusi kegelapan kemiskinan dan ketidaksamaan. Marilah kita bersama-sama menjadi satu suara untuk mereka yang masih terkebelakang. Sama ada sebagai guru, pelajar, ibu bapa atau pemimpin, kita semua memegang tanggungjawab untuk memastikan tiada siapa yang tercicir dari arus kemajuan pendidikan. Kerana apabila pendidikan diberi secara adil kepada semua, barulah kita dapat membina sebuah negara yang benar-benar adil, makmur dan sejahtera.
Sekian sahaja syarahan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.